Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi selamat datang ke podcast Hilang Nilai ataupun Hidup Semula. Jadi dalam episod ini, kita akan membincangkan di antara dilema sastra klasik dalam era kecerdasan buatan dan juga budaya cyber. Kita juga akan membincangkan karya lama didigitalkan, dijana dan ditafsir oleh mesin. Di mana timbul juga persoalan sama ada sastra klasik benar-benar dihidupkan semula ataupun kehilangan nilai asalnya. Sebelum saya terlupa, selamat datang ke podcast hari ini, iaitu panel pertama saudara Nur Irfan dan juga panel yang kedua saudari Nur Aisyah. Terima kasih untuk melapangkan masa anda bagi hadir dalam podcast kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, apa pendapat anda tentang tajuk podcast kita pada hari ini? Silakan saudara Nur Irfan. Baiklah, bagi saya, sastra klasik yang suatu ketika dahulu lahir daripada pengalaman, emosi dan konteks budaya manusia. Kini ia beralih daripada manuskrip kepada skrin digital. Itu daripada saya. Panel kedua. Bagi saya pula, peralihan ini bukan sekadar perubahan medium tetapi perubahan cara makna sastra dibentuk serta difahami. Ringkas tapi padat jawapan daripada kedua panel kita. Terdapat isi yang sangat mudah untuk difahami bagi para penonton podcast kita. Seterusnya, tujuan episod ini adalah untuk menjelaskan isu dan juga cabaran pendigitalan sastra klasik, menganalisis implikasi etika dan juga estetika terhadap keaslian karya, serta menilai peranan teknologi generatif sama ada sebagai alat pelengkap ataupun pencipta bersama dalam sastra moden. Bagi panel kedua, Nur Aisyah, apa pendapat anda bagi pernyataan yang saya berikan sebentar tadi? Bagi saya, pendigitalan sastra klasik merujuk kepada proses menukar karya tradisional seperti hikayat, syair, pantun dan manuskrip lama ke dalam bentuk digital. Proses ini merangkumi imbasan teks, transkripsi, arkib dalam talian, adaptasi multimedia serta penggunaan AI untuk analisis dan penjanaan semula kandungan. Silakan. Baiklah, bagi saya pula, tujuan utamanya adalah untuk pemeliharaan warisan dan perluasan akses. Namun, dalam konteks budaya cyber, pendigitalan turut mengubah cara karya ditafsir, dipersembahkan dan dinilai. Baik. Jawapan yang sangat bernas daripada kedua panel kita. Jadi seterusnya kita akan menyambung tentang perbincangan bagi warisan dan juga inovasi. Di mana sejauh manakah teknologi dapat membantu melestarikan sastra klasik tanpa menjejaskan identiti budaya. Silakan panel pertama. Baiklah, ia bergantung pada teknologi kerana ia memberi manfaat besar dalam menyelamatkan karya yang hampir pupus serta menjadikannya mudah diakses oleh generasi muda. Namun, inovasi digital juga berisiko mengubah struktur naratif dan nilai budaya apabila karya dipermudahkan mengikut keperluan platform digital. Apa pula pendapat saudari Aisyah? Bagi saya pula, apabila algoritma mengutamakan keterlibatan pengguna, nilai simbolik dan falsafah yang dalam sastra klasik boleh terpinggir. Ini menjadikan karya lebih popular tetapi kurang bermutu. Saudari Aisyah, kalau tak cukup nafas boleh ambil masa sebentar. Mungkin para pendengar podcast kita memerlukan jawapan yang jelas. Maafkan saya, boleh teruskan. Seterusnya, bagaimana pula dengan implikasi etika dan estetika apabila sastra klasik diolah oleh artificial intelligence ataupun kita kenali sebagai AI? Baiklah, dari sudut etika, penggunaan AI ini
untuk meniru gaya pengarang klasik, menimbulkan persoalan keaslian dan autoriti. Estetika sastra klasik bukan hanya terletak pada bahasa, tetapi pada konteks sejarah dan pengalaman manusia yang melahirkannya. Bagi saya. Silakan saudari Lisha. Bagi saya, AI tidak memiliki kesedaran budaya, namun ia hanyalah memproses data. Tanpa kawalan manusia, karya klasik boleh berubah menjadi kandungan digital semata-mata, bukan lagi warisan budaya. Terima kasih kepada kedua panel kita. Seterusnya kita akan menyambung bagi perbincangan di antara manusia dan juga mesin. Jadi dalam konteks ini, adakah AI ini sendiri merupakan alat ataupun telah menjadi pencipta bersama? Apa pendapat bagi saudari Aisyah? Pendapat saya, AI ini seharusnya berfungsi sebagai alat pelengkap yang membantu analisis, visualisasi dan pendidikan sastra, bukan hanya untuk menggantikan peranan manusia dalam mencipta makna. Baiklah, bagi saya pula, peranan manusia sebagai pengkaji, pendidik dan pencipta sangat penting untuk memastikan teknologi tidak menelan identiti budaya dalam proses pendigitalan sastra. Terima kasih kepada kedua-dua panel. Jadi, kesimpulannya, pendigitalan sastra bukanlah satu ancaman mutlak, tapi ia merupakan satu tanggungjawab budaya. Baiklah, bagi saya pula, sastra klasik di dalam alam cyber memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan pemeliharaan nilai kemanusiaan. Secara tuntasnya, dalam dunia digital yang berpantas ini, manusia perlu kekal sebagai penjaga makna agar warisan sastra terus hidup dan bukan sekadar wujud sebagai data. Terima kasih kepada kedua panel kita dan juga terima kasih kepada yang sudi mendengar podcast Hilang Nilai ataupun Hidup Semula. Semoga pembincangan ini membuka ruang pemikiran tentang masa depan sastra klasik dalam era AI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.